4 perkara. Yang mubah ni harus ni maksud dia apa di sini? Maksud dia sia-sia. Maksud dia di sini sia-sia. Tak ada pahala, tak ada dosa. Maknanya harus, ataupun kita kata kosong, sia-sia. Ada 4 benda yang kita kena fikir, yang kita perlu bimbang. Pertama apa dia? Membimbangkan kiraman katibin. Membimbang ni makna menyibukkan, bagi dia sibuk. Kiraman katibin, dengan barang yang tiada memberi kebajikan padanya dan tiada faedah. Jadi kita ada malaikat yang namanya Raqib dan Raqib dan Atid, ataupun kita panggil kiraman katibin, yang dia sentiasa catat. Jadi kalau kita banyak cakap yang tak ada faedah, malaikat ni akan jadi tulis tak ada faedah. Maka sayugianya dan sayugia ni maknanya sepatutnya bagi seorang itu bahawa ia malu daripada keduanya, daripada dua malaikat, kerana ada malu. Malaikat pun hamba Allah, makhluk Allah, cuma kita tak nampak lah. Tapi dia ada, kena malu. Dan maka jangan menyakiti akan keduanya. Kita jangan bagi dia sakit hati. Malaikat sakit hati ke? Ada. Dia sakit hati kalau manusia ni buat maksiat. Malaikat pun hamba Allah juga. Malaikat hamba Allah, dia pun geram bila dia tengok. Dia tengok orang ahli maksiat, dia pun geram. Sebab disebut di dalam riwayat-riwayat malaikat ni kan, dia minta kepada Allah nak azab. Ada sebahagian malaikat dia kata, wahai Tuhanku, izinkan dia nak turun bagi azab. Ada malaikat minta lagi tu, Tuhan kata jangan. Ada malaikat ni, dia tengok je manusia, dia nak azab. Ada malaikat yang kerja dia apa? Kerja dia doa laknat kepada ahli maksiat. Kerja dia yang tu je. Tapi Tuhan ni Arhamur Rahimin. Tuhan bila mana sebahagian malaikat nak minta azab kepada hamba, Tuhan kata apa? Tuhan kata jangan. Dia kata, kamu tak cipta dia, kamu tak tahu. Kalau kamu cipta dia, tentu kamu akan kasihan kepadanya. Itu Tuhan kata. Tuhan cipta kita, maka Tuhan ni sayang kepada kita. Kalau nak ikut malaikat, hancur habis nak azab. Itu malaikat. Seperti firman Allah Ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi, tak ada wa ladaihi, tak ada huruf waw. Ma yalfizu min qawlin, ayat Quran. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Raqibun atid. Dia tak ada wa ladaihi. Itu silap dalam cetakan. Kita Jawi ni tak ada orang khidmat untuk tashih balik, nak semak-semakkan itu. Tak ramai yang orang tolong buat. Sebab tu cetakan silap lah, silap tulis maksudnya. Kadang-kadang type tu tersilap dan sebagainya. Tiada, apa maksud ayat Quran ni? Tiada melafazkan daripada perkataan, melainkan padanya raqib lagi atid. Raqibun atid ini dua malaikat yang mencatat amalan kebaikan. Raqib ni maksud dia apa? Yang sentiasa muraqabah, yang sentiasa memerhati. Itu makna raqib. Dia duk perhati sahaja amalan yang kita buat, itu dia panggil raqib. Atid ni maksud dia yang hadir, yang sentiasa ada. Itu makna atid. Atid ay hadir, maknanya dia sentiasa ada. Malaikat raqib atid ni, kita pi mana, kita duk mana, dia sentiasa ada. Kecuali kata ulama, waktu kita berak dan waktu kita jima' dengan pasangan saja. Waktu dua ni dia duk jauh. Kalau kita masuk jamban nak berak, dia tak ikut. Dia malaikat pun reti malu, orang dia tak reti malu. Malaikat tak mau, dia malu nak tengok manusia. Itu malaikat raqib, dia tak masuk sekali. Waktu jima' dengan isteri, dengan pasangan, kerana kita buka aurat, maka dia tak masuk duduk sekali. Sebab itulah ulama kata,
Dua kelakuan ini kita tak boleh cakap. Tak boleh tu bukanlah makna haram lah. Tapi tak bagus cakap lah. Masuk tandas tak bagus cakap. Bila yang paling tak bagus waktu keluar tai tu, tu yang tak bagus lah. Waktu tak keluar boleh ke, waktu keluar makruh. Tak bagus cakap. Pasal apa tak bagus? Pasal malaikat ni bila kita cakap dia nak kena tulis. Nak tulis dia kena main duduk dekat sikit. Jadi kita ni kata ulama menyakiti malaikat. Malaikat tak suka duduk dekat orang berak, tak suka duduk dengan orang jimat. Jadi kalau kita bercakap malaikat tu main, maka dia terpaksa dekat kerana dia nak menulis apa yang kita sebut, apa yang kita cakap. Ada ke orang berak cakap? Ada orang jenis dia suka bercakap. Dia seorang-seorang dia bercakap, tengah berak pun dia cakap. Ada orang PL dia gitu kan. Nah, berak boleh cakap. Sembang dengan orang. Tak, seorang-seorang. Menyanyi. Pasal apa? Takut hantu menyanyi. Jamban dulu kan kat luar. Cakap tak boleh. Tak baguslah. Ada orang cakap dengan telefon sambil berak kan, menyembang. Dalam tu bukannya tempat untuk menyembang. Dia untuk qada hajat. Tempat setan banyak dalam tu. Qada hajat ni tak bagus pun duduk lama-lama kan. Duduk dalam tandas, bukan elok duduk lama-lama. Sebab dia memang tempat setan. Sebab tu masuk dengan doa, keluar pun Nabi suruh baca doa. Sebab dia tempat setan. Doa ni senjata yang melindung kita. Kalau kita tak baca doa, apa yang boleh lindung kita dari setan? Tak ada. Nak masuk rumah, doa. Masuk tandas, doa. Keluar tandas, doa. Apa pun doa. Sebab nak lindung kita daripada syaitan. Kalau tidak, dia boleh merosakkan kita. Malaikat ni tulis semua benda ke? Sebahagian ulama kata malaikat Raqib Atid ni dia tulis semua benda, sehingga akan mengerang pun dia tulis. Sakit kan? Kita sakit tu aduh pun dia tulis tak? Berapa kali aduh sehari tu dia tulis aduh. Dia tulis tak? Sakit. Semua dia tulis. Tak kira kita sebut apa pun, batuk bersin pun dia tulis. Sebahagian ulama kata dia catat ke semua. Sebab tu ulama kata kalau nak mengadu tak apa. Kena tu. Sebahagian ulama kata nama Tuhan, sebahagian ulama kata lah. Ada sebahagian ulama kata dia hanya tulis yang ada dosa pahala saja. Yang tak ada dosa pahala, yang tu dia tak tulis. Yang ada dosa tulis. Yang ada pahala tulis. Tak sia-sia, itu tak tulis. Itu sebahagian ulama kata lah. Tapi kalau ikut dalam ayat Quran ni dia kata apa sahaja yang kita sebut, semua Raqib Atid dia tulis. Dia tulis. Sebahagian ulama kata Hasanul Basri dia suka bersihkan anfaqah. Anfaqah ni kumis. Dia suka basuh bersih-bersih kumis. Kenapa? Sebahagian ulama menyebut dia ada kat sini. Wallahu alam ada macam mana? Malaikat tu duduk kat sini. Wallahu alam macam mana. Malaikat ni dunia dia bukan macam dunia kita, tak tahu. Kalau kita berjalan dia akan duduk depan belakang. Kalau kita berhenti dia duduk kiri kanan. Kalau kita tidur dia duduk atas kepala dengan ujung kaki. Kalau kita mati dia pergi mana? Dia duduk kat kubur. Setiap daripada kita ada Raqib Atid. Kalau kita mati dia duduk kat kubur. Kalau kita ni ahli soleh, orang kebaikan, dia akan doa sampai kiamat. Dia tunggu kubur, dia doa sampai kiamat. Kalau kita ni orang taleh, ahli maksiat, maka dia akan laknat sampai kiamat. Dia doa yang tak elok. Dia ada pencatat kebaikan, dia ada pencatat kejahatan. Yang catat kebaikan itu ketua. Kalau kita buat benda baik, dia akan tulis kebaikan tu terus 10 markah. Kita buat satu kebaikan, sedekah satu, ataupun kita berzikir, kita baca Quran, dia terus catat kebaikan kita, dan dia diberikan 10 kali ganda markah. Tapi ketika kita buat benda yang tak baik,
kita buat benda jahat, pencatat kebaikan ni dia pesan kepada yang mencatat kejahatan. Dia kata nanti dulu, jangan tulis lagi, jangan tulis lagi, tunggu 7 saat dulu. Dia kata tunggu 7 ketika dulu, kok dia nak bertaubat ataupun beristighfar ataupun dia buat kebaikan. Maka kebaikan yang kita buat menghapus kejahatan. Malaikat tak dan tulis. Kalau kita buat jahat terus astagfirullahalazim, malaikat tak dan tulis. Sebab malaikat yang tulis jahat dia tak terus tulis. Kita buat jahat dia akan tunggu dulu. Lama tu tak istighfar pun budak ni, tulis. Kalau buat baik, buat terus dia akan catat. Ini disebut dalam hadis Rasulullah, Nabi abang begitu. Kalau kita buat baik, dia akan terus tulis. Kalau buat jahat dia tak tulis. Dia tunggu dan dia beri masa untuk kita beristighfar, minta taubat kepada Allah. Jadi kalau ikut di sini kata ulama, apa saja kita cakap malaikat tulis. Penuh buku kita ni, tak tahu penuh dengan apa no? Penuh dengan kebaikan ke, penuh dengan mampu sia-sia ke, ataupun kalau sia-sia tu boleh gagah lah, tapi kalau hak dosa tak tahu. Keduanya membawa kitabnya itu kepada Allah Ta'ala daripada sia-sia dan banyak perkataan jua. Nanti nak lentang depan Allah. Kitab ni, catatan ni, malaikat tulis ni, semua nak bawa tunjuk pada Tuhan. Kena malu dengan Tuhan. Maka hendaklah dipelihara hamba daripada demikian itu, dan takut ia akan Allah Ta'ala. Kena takut dengan Allah lah. Tuhan perhati belakang. Kita ni tak ada sensitif tentang benda yang macam ni. Kita berasa macam tak ada apa. Dengan malaikat pun berasa tak ada apa. Dengan Tuhan pun berasa macam tak ada apa. Hati kita ni tak hidup. Hati kita ni hati yang mati. Dengan orang berasa malu. Dengan kalau fikir balik dengan Tuhan, rasa macam tak ada apa. Maknanya hati kita ni kan hati yang mati. Tidak hidup hati kita ni. Sepatutnya dengan Allah lagilah malu. Kalau kita malu orang tengok kejahatan kita, malu dengan orang, malu. Tapi dengan Allah sebenarnya lagi malu. Cuma kita ni tertipu dengan kebaikan Allah. Kerana Allah ni baik dengan kita ni, sehingga kita pun tipu sebab Allah baik. Orang yang baik selalu macam tu. Tak apa, dia baik. Kita selalu sebut macam tu kan. Orang baik ni macam tu, buat apa tak apa. Dia kan nak balas dah. Dia kan nak kata dia orang baik. Dengan Allah pun kita tertipu begitu. Kita dah buat banyak jahat dah sebenarnya, tapi tak kena azab apa pun, tertipu dengan Allah. Kebaikan yang Allah berikan, bukan Allah tak azab. Allah tangguh benda tu kerana kesian. Allah beri peluang untuk kita bertaubat, itu saja. Tapi ada orang tak sedar kan. Tak ada apa pun dia tak buat dosa, tak ada apa pun. Kalau jahat dah tentu Allah azab. Itu mencabar Allah. Kita walaupun kita buat silap, kita buat salah, kita kena sedar. Kita kena sedar. Sedar diri di depan Allah. Dan disebut ulama bahawasanya setengah mereka itu menilik kepada seorang laki-laki, berkata-kata ia dengan perkataan yang keji. Maka berkata ia, hai ini sayang engkau. Maka berkata ia, sanya telah memenuh akan kitab yang dibawa kepada Tuhan engkau. Jadi ada orang yang dia cakap, ini kisah lah, naknya kisah. Ada ulama sebut, setengah orang tu bila dia tengok ada orang lelaki ni, dia bercakap benda yang keji-keji. Dia kata, Allah sayanglah awak buat macam tu. Kalau kita orang Melayu ni lah, awak buat macam tu, awak cakap-cakap banyak macam tu. Sayanglah kitab tu penuh. Penuh macam kita lah buku, buku lawa-lawa, buku elok-elok. Mai dapat ke budak-budak, dia conteng habis. Buku tu elok, buku lawa, kulitnya cantik, bukunya mahal, kertasnya baik. Ada corak-corak, hiasan, bunga. Dapat ke budak, dia conteng habis. Kita tak, Allah sayanglah buku elok-elok, dia pergi conteng.
Tak boleh guna apa, penuh dengan contengan, corengan yang buruk-buruk. Ada ulama kata, Allah kesianlah awak duk pergi cakap kotak-kotak macam tu. Habis catatan amalan dia penuh dengan benda-benda yang buruk. Tu buku amal. Kita kena ingat satu benda yang ni. Kadang-kadang kita tak berasa ni, tapi orang soleh dia berasa. Orang soleh dia berasa sayang catatan amalan dia tu kalau penuh dengan yang baik. Yang ketiga, dibacakan dia, ni lagi teruk. Dibacakan dia di hadapan Malikul Jabbar. Siapa dia? Allah lah. Al-Malik ni raja. Al-Jabbar. Jabbar ni yang agung, yang besar, yang gagah, yang keras. Itu Al-Jabbar. Pada hari kiamat, di atas perhimpunan segala asyhad. Segala asyhad ni maksud dia segala orang yang datang menyaksikan, maknanya makhluk lah. Catatan amalan kita ni akan dibaca depan semua makhluk daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman. Semua orang akan tahu. Kawan-kawan kita pun tahu, ibu ayah kita pun tahu, adik kakak kita pun tahu, pasangan kita pun tahu, anak-anak kita pun tahu. Catatan amalan kita tu semua orang tahu. Kita ni kalau boleh ada benda kita tak mau bagi orang tahu. Ada orang yang kita malu kalau dia tahu. Ada di akhirat kelak ni Allah akan dibuka habis catatan. Malulah kita. Kalau yang sia-sia lah. Tapi kalau yang haram, itu lagi dahsyat. Benda yang sia-sia pun dibentangkan di padang mahsyar. Dan huru-hara dan dahaga lagi bertelanjang. Waktu tu dengan lapang, dengan dahaga, huru-haranya. Ada orang di padang mahsyar pun dah duk kena azab, kena belit dengan ular, kena patuk dengan kalajengking. Ada yang tenggelam dengan air peluh masing-masing. Dan dalam keadaan itu semuanya bertelanjang. Lagi lapang, lagi putus. Yakni penjara. Penjara. Bukan. Putus ni maksud dia di sini dia kata yakni penjara daripada syurga. Tak apalah. Penjara daripada syurga. Sementara nak masuk syurga maksud dia putus. Dia penjara daripada syurga. Munqati'an 'anil jannah dia lah. Terputus daripada penjara. Maksudnya terpenjara daripada syurga. Itu maksud putus. Tak boleh masuk syurga. Duk tentu. Dan ditahankan nikmat. Nikmat pun tak ada tu. Malu no. Kecuali orang yang Allah rahmat. Sebab tu hak kita di dunia ni kena banyak bergantung dengan Allah. Banyak minta ampun pada Allah supaya Allah bantu kita. Kalau tak nanti jenuh malu di padang mahsyar. Ada orang Allah tutup keaiban dia, tak ada siapa tahu. Ketika dia nak dihisab antara dia dengan Allah, antara dia dengan Allah, siapa tak tahu. Habis bila Allah nak hisab dia, Allah turunkan tabir hijab. Dia duduk bertimpuh depan Allah. Allah bentangkan semua amalan dia hak jahat-jahat, tak buruk-buruk, dia tunduk malu depan Allah. Tuhan kata, betul ke ni amalan kamu? Dia kata, betul wahai Tuhanku. Tapi Allah ampun dosa dia. Maka dia kelak dia dengan senyum, masrura, senyum seronok dia. Di antara sebab dia apa? Kerana dia sentiasa tutup aib manusia di dunia. Aib kawan-kawan dia, aib keluarga dia, aib siapa-siapa sajalah. Dia tutup, dia tak cerita ke orang. Dia tak cerita-cerita aib-aib ke orang. Maka sebab aib ni mengumpat, cerita aib orang ni, maknanya cerita mengumpat dosa orang. Dia tak cerita, dia tutup aib orang, maka Allah tutup aib dia. Satu kita buka yang orang, Allah buka 10 yang kita. Kalau kita tutup satu yang orang, Allah tutup 10 aib kita. Kita pun ada aib kan? Kita pun ada aib.
Itu yang ketiga. Dan keempat, cerca dan malu bagi barang yang datang engkau berkata ia. Cerca dan malu. Al-lawm wa ta'yir, rasa malu dengan apa yang kita bercakap. Malu tak kita duk cakap banyak yang tak elok walaupun tak dosa tapi sia-sia, kita akan malu. Kita kalau kat dunia buat benda-benda yang benda tak salah tapi memalukan, kita berasa malu sendiri walaupun orang tak kata apa-apa kan. Jalan-jalan terkentut jalan orang kata tengok kali rupanya tahu muka lawa tapi kentut sepah. Jalan-jalan kentut, nampak macam mana? Malu ke orang? Malu. Kita pun lari tutup muka. Di dunia pun malu. Kalau di akhirat lebih malu lagi sebenarnya. Cuma kita tak ada. Cuba bayang kita duduk di akhirat dengan baju apa pun tak ada, dengan dimalukan Allah tunjuk semua dosa-dosa, silap dan salah kita, lagi malu sebenarnya. Lagi malu. Ada orang di dunia ni hanya kerana malu dia mati. Orang kecam dia, orang kata kat dia, orang cerca dia, dipermalu sampai boleh jadi anxiety, stres, jadi macam-macam, dan akhirnya dia menyakit, lagi mati. Ada. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat lebih lagi, bukan seorang dua. Ini satu dunia daripada zaman Nabi Adam. Dan putus hujjah. Kalau kat dunia kita boleh tahan, kalau kat akhirat nak cakap apa hujjah kita? Apa benda yang kita nak bela? Tak ada. Kalau kat akhirat tak ada. Kita hanya diam dan mengaku saja. Kat dunia kita boleh bela. Kadang-kadang kita datangkan dengan pembelaan yang dusta. Di dunia boleh. Masuk mahkamah pun boleh menang walaupun kita salah. Yang penting duit bagi ada. Tak ada masalah, kita boleh menang. Itu di dunia. Tapi di akhirat putus hujjah, tak ada apa. Dan malu daripada Tuhan Rabbul Izzah. Waktu itu kita malu. Malu ni rasa no? Kita tak rasa, kita tak tahu. Ada orang jenis pemalu. Dia rasa malu ni dia jenis perasaan. Dia perasaan. Di depan Tuhan nanti kita semua akan rasa malu. Malu bukan malu dengan orang tak. Ni malu dengan Tuhan. Malu dengan Tuhan ni malu yang sangat bersangatan. Dan sanya dikata orang takut olehmu dan sia-sia perkataan. Maksudnya daripada takut olehmu dan sia-sia, maksudnya takut olehmu daripada sia-sia perkataan. Kena takut. Perkataan yang sia-sia tu kena takut. Pasal apa kena takut? Sebab dia kata, maka bahawasanya hisab engkau berpanjangan. Hisab kita tu akan jadi panjang. Hisab kita tu akan jadi panjang. Hisab kita tu jadi panjang. Maksudnya masuk syurga ni lambat. Itu dosa-dosa lidah yang perlu kita jaga. Jadi untunglah kalau siapa-siapa yang dia lagi sibuk jaga aib dia daripada jaga aib orang. Dia lagi duk tengok aib dia daripada tengok aib orang. Kita ni lagi bagus tengok aib kita sendirilah. Aib kita sendiri. Kalau kita ada silap dan salah kita dengan orang, maka kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengumpat orang, macam mana cara kita nak taubat? Adakah perlu kita minta ampun, minta halal kepada orang yang diumpat, ataupun tak perlu? Macam mana? Jadi ulama ni dia ada beberapa pendapat. Ada pendapat kata boleh kalau kita tak minta ampun kepada orang yang kita umpat. Ada ulama kata begitu. Dia kata boleh, tak minta ampun kat dia pun tak apa, yang penting minta ampun kepada Tuhan. Ada ulama lain kata tak boleh. Kena minta ampun juga kepada tuan dia. Kita umpat siapa?
umpat kepada kawan kita, kena minta ampun kepada kawan kita, kena cerita kepada kawan kita. Ada sebahagian ulama lain, Imam Abu Laith As-Samarqandi, dia kata apa? Dia kata tengok macam mana. Kalau umpatan tu sampai kepada telinga dia, kita pergi minta maaf dekat dia. Kalau umpatan tu tak sampai lagi kepada telinga dia, cukup dengan kita minta ampun kepada Allah. Jadi ulama ni berkhilaf-khilaf tentang masalah cara kita nak bertaubat. Ala kulli hal, khilaf ulama itu rahmat. Maka kita ni, kalau kita rasa boleh nak minta maaf, pilih minta maaf. Minta maaf macam mana? Nak sebut satu-satu ke? Mazhab kita Syafi'i kata sebut satu-satu. Mazhab Maliki kata cukup dengan borong. Minta maaf lah, nak silap dan salah kosong-kosong. Borong, tak perlu sebut satu-satu. Mazhab Maliki. Kalau kita rasa nak boleh minta maaf lagi tu, pilih minta maaf. Tapi kalau kita rasa tak boleh, sebab apa? Kadang-kadang dengan kita sebut kesalahan kita depan orang, dia akan menyebabkan pergaduhan, dia akan jadi bergaduh, dia akan jadi masak muka. Kalau yang macam ni, elok tak payah tak payah sebut. Walaupun pendapat yang kuat yang mana? Pendapat ulama yang kuat, dia kata kena pi minta maaf. Ini pendapat yang paling kuat. Dia tak cukup setakat tak cukup setakat minta ampun pada Tuhan. Tapi kalau bab marwah tak sampai kepada telinga dia, yang tu sebahagian ulama kata tak apa. Tapi kalau bab harta benda, ni kena pi minta maaf, kena cerita. Sebab kita rosakkan barang dia, kan, kena ganti balik lah. Kalau di dunia ni boleh ganti dengan duit, kat akhirat nak ganti dengan apa? Sebelum kita sampai hari di mana duit pun tak laku, baik kita minta maaf siap-siap di dunia ni. Dan kita, kalau orang minta maaf dekat kita, sunat kita wajib ke? Tak wajib. Sunat kalau ada orang minta halal kepada kita, maka kita halalkan, kita maafkan. Kerana itu salah satu bentuk daripada tabarruk, buat kebaikan. Macam kita sedekah lah. Macam orang main minta duit kita, main minta duit RM5, kita pun bagi nanah ambil. Sama juga dengan orang minta halal, minta maaf, minta apa-apa. Boleh tak kita maafkan? Boleh. Dan itulah yang lebih afdal, itulah yang lebih sunat. Tapi kalau kita tak halalkan, boleh tak? Iyalah, dia minta halalkan, bukannya dia ganti tak. Dia tak ganti apa-apa. Takat minta halal, ganti tak ada? Tak boleh. Kena ganti. Tapi kalau dia tak boleh nak ganti, dia minta halal saja. Boleh tak kita maafkan? Boleh. Itu yang sunat. Tapi kalau kita tak mahu halalkan, boleh. Terserah pada kita lah. Macam yang kita sebut dulu, itu hak kita kan. Tapi kat akhirat nanti dia akan jadi panjang. Panjang cerita dah. Panjang cerita dah. Ada satu kisah seorang orang yang zuhud, yang zahid. Bini dia ada bini dia beli kain. Dia beli satu sebidang kain kepada bini dia. Dia pun ceritalah, kain ni harga dia sekian. Bini dia pun cek lah, orang perempuan ni dia pandai tengok. Kain jenis apa, kain elok tak elok, kain mahal ke kain murah, dia pandai tengok. Dia pun tengok. Lalu bini dia pun mengumpat. Bini dia kata, abang kena kencing dah ni abang. Depa menega-menega ni pakat duk tipu abang ni. Jadi ngumpat kan. Dia cerita tentang depa ni bohong abang, cuba tengok ni depa jual hak ni khianat ni, dia duk sebut-sebut benda-benda yang tak elok. Maka si suami ni dia ceraikan isteri dia. Dia cerai isteri dia. Maka orang pun tanya, pasal apa pergi cerai bini? Apa salah bini dia? Bini dia tak salah apa. Dia kata bini dia tak salah apa. Betul lah. Memang dia pun tipu.
Dan dia pun tahu pun orang tipu dia. Tapi orang soleh ni dia tak kisah. Dia tahu orang tipu dia pun dia tak kisah. Tu orang soleh. Tak sama macam kita. Kita ni kira orang soleh ni dia tahu orang perkena dia, dia buat tak tahu. Dia pun tahu orang nak perkena dia, tapi dia buat tak tahu. Itu beza orang soleh. Dan dia tahu isteri dia tak salah. Tapi kenapa dia ceraikan isteri dia? Dia kata, aku seorang lelaki yang sangat cemburu dia. Aku cemburu. Maka aku takut, aku tak mahu, dia kata, di akhirat kelak aku melihat isteriku ni, orang pakat duk main runtun dia. Penega-penega yang dia umpat pakat duk pergi cari, duk pergi tarik kaki dia, duk pergi tarik tangan dia. Kenapa? Nak ambil pahala dia. Aku tak mau tu. Aku tak mau bini-bini aku ni orang duk main runtun, duk tarik, duk pegang tangan duk. Kerana menuntut pahala. Aku tak mau dia tu. Maka dia ceraikan isteri dia. Tu dia. Tu orang soleh-soleh dululah. Dia tak mau benda-benda yang macam tu. Tapi bukanlah semua benda yang kita umpat tu dianggap dosa. Ada di dalam hadis ataupun ada sebahagian ulama menyebut secara ringkasnya, ada benda-benda yang kita umpat tetapi tak dikira umpat. Sebahagiannya sebut ada 3. Apa dia 3 benda, 3 orang yang kalau kita umpat dia tak dikira umpat. Yang pertama ulama sebut sultanun jair. Apa dia? Menteri, ketua ataupun raja ataupun sultan lah, tak kisahlah, maknanya ketua. Menteri yang jair. Jair ni apa? Jahat lah kita kata nah. Jahat. Kita cerita tentang kejahatan ketua, menteri, penguasa. Dia orang atasan, dia orang besar, sultan. Kita sebut tentang kejahatan dia. Tak dikira mengumpat. Boleh ke? Oh boleh. Menteri-menteri kita sebut benda-benda yang dia buat yang tak baik. Boleh tak? Boleh. Yang kedua, fasiqun mu'lin. Apa dia? Orang fasik yang buat benda kefasikan secara terang-terangan. Ahli maksiat buat maksiat secara terang-terang. Dia tak selindung maksiat dia. Dia minum arak siang-siang depan orang ramai. Dia buka aurat terang-terang depan orang ramai. Dia buat jahat terang-terang depan orang ramai. Dia tak berselindung. Yang ni kita sebut benda tu tidak dianggap mengumpat. Dan juga ulama sebut sahibu bid'ah. Orang ahli bid'ah. Kita sebut tentang mazhab dia, akidah dia, pegangan dia yang sesat. Ada orang hari ni dia banyak kadang-kadang tu ada akhir zaman ni macam-macam. Ada ajaran sesat. Kalau belah Indonesia kadang pondok pun ada pondok yang sesat. Jarang kita kat Malaysia ni kalau pondok bawa ajaran sesat ni, tak, dia buat pondok ajaran sesat tapi ajaran sesat. Ada yang bawa tarikat tapi tarikat yang sesat. Ada orang yang nak bawa sunnah tapi sunnahnya yang kesesatan. Kalau kita kat Malaysia ni contoh macam Wahabi, Salafi. Boleh tak mengumpat mereka? Boleh. Boleh. Kerana itu mengumpat 3 jenis manusia ni sebagai peringatan supaya orang tak ikut, orang tak tertipu. Boleh. Jangan duk kawan dengan dia. Pasal apa? Dia tu ahli maksiat. Dia tu kadang duk minum arak apa semua, dadah apa semua, takut hang terikut. Boleh mengumpat, boleh. Jangan duk ikut dengan dia tu bawa ajaran tak betul. Dia bawa ajaran Tuhan dah kaki, Tuhan dah tangan. Boleh tak? Boleh. Kita sebut tentang ajaran yang sesat, kita sebut tentang perbuatan-perbuatan yang kalau kita sebut ni untuk nak menjaga orang, boleh. Tapi hak lain dari itu tak payahlah sebut. Tu saudara kawan dia tu memang rajin minum arak. Dah lah pendek, huduh, gemuk, borai, kentut pun busuk. Tu saudara kawan dia. Itu tambahan. Hak tu mengumpat. Hak tambah tu, hak tu mengumpat. Hak tu tak ada kena-mengena. Apa kena-mengena kentut busuk dengan amalan dia? Tak ada kena. Jadi tak boleh. Kalau sebut yang tu, itu dikira mengumpat juga.
Tapi kalau kita sebut perbuatan dia, maksiat dia yang boleh menjaga orang daripada ikut, yang itu yang itu dikira tak mengumpat. Yang tu boleh, kerana kita nak jaga manusia daripada tertipu. Jadi mengumpat ni ada beberapa hukum lah. Kadang-kadang harus, kadang-kadang boleh, kadang-kadang dosa. Kadang-kadang ada ulama kata mengumpat, tapi mengumpat yang munafik, kita kata perangai orang munafik. Dan kadang-kadang boleh jadi kufur. Apa wajah yang mengumpat tapi kufur? Dia menghalalkan umpatan, itu kufur hukumnya. Kufur hukumnya. Dia mengumpat orang kata tak boleh mengumpat, tak boleh ni mengumpat ni. Dia kata apa pula, dia kata ni aku cerita hak betul ni, mana ada salah, mana ada haram apa, dia kata. Tak boleh menghalalkan yang haram. Tak boleh haram lah. Kita tak boleh menghalalkan benda yang haram. Kalau dia kata tak apa, tak ada masalah pun, tak haram pun, tak boleh mengharamkan, tak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka boleh jadi kufur. Na'udzubillahi min zalik. Ada satu jenis umpatan, kata ulama, dia macam perangai munafik. Dia sebut tentang orang, dia sebut tentang perangai orang, dan ada orang yang dengar, dia tahu siapa yang kita sebut tu. Tapi bila ada orang tanya, dia kata tak boleh, saya tak mau sebutlah nama, tapi ada orang tu begini. Dalam akidah dia, dalam pegangan dia, kononnya dia jadi orang yang warak, sebab tak mau sebut nama orang. Ini munafik, saudara. Ini cerita orang munafik. Dia berasa dia warak dengan tak sebut nama, sedangkan dia duk mengumpat orang. Sebab apa? Ada orang tahu. Dia mengumpat ni bila ada dua orang, dan orang tu tahu siapa yang kita maksudkan, itu mengumpat. Kita kalau nak sebut sebagai kita kata sebagai nasihat, sebagai pedoman, sebagai pengajaran, itu tak ada masalah. Tapi kita tak bolehlah sebut nama kan. Itu boleh. Ada satu orang tu dia begini, tengok kesudahan dia begini, contoh. Maka bergantung pada niat kita lah, apa sebab kita sebut. Adapun yang harus yang tadilah. Dan memadalah dengan usul ini pengajaran bagi orang yang menerima pengajaran. Habis 5 usul ni yang kita kena jaga. Kemudian al-faslur rabi' fil qalbi. Ni bab besar ni. Bab nak menceritakan tentang hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan ke? Belajar je lah. Dulu ada seorang Nabi dari Bani Israel. Saya pernah cerita dah. Asalnya kan, Allah beri wahyu kepada dia. Ada 5 tugasan yang dia kena buat. Maka dia pun bangkit pagi esok, dia buat tugasan yang Allah perintah dia. Benda yang pertama, Tuhan perintah pada dia, apa yang kamu jumpa, makan. Makan. Apa yang kamu jumpa, makan. Yang kedua, apa yang kamu jumpa, sembunyi. Yang ketiga, apa yang kamu jumpa, terima. Yang keempat, apa yang kamu jumpa, jangan kecewakan. Yang kelima, kalau kamu jumpa, lari. Maka dia keluar pagi tu, benda pertama yang dia jumpa, satu bukit besar yang kala hitam. Bukit besar kala hitam. Dia pun pening kepala. Dia kata, macam mana nak makan? Tuhan kata, jumpa pertama makan. Lalu dia teringat dalam hati, dia kata apa? Allah tak suruh, kalau benda tu aku tak mampu buat. Maka dia pun pergi, berazam nak pergi makan bukit hitam tadi. Dia berjalan-jalan, tapi semakin dekat bukit tu jadi kecil. Akhirnya dia jadi sebuku roti yang manis, yang lebih manis daripada buku.
Bukan apa? Bukan beli roti 2 buku. Nah, sebuku roti yang manis. Kemudian dia jalan lagi. Yang kedua, dia jumpa sedulang emas. Tuhan kata benda yang kedua kalau jumpa sembunyi. Maka dia pun korek tanah. Dia tanam. Lepas tanam, dia timbul balik. Dia korek lagi, tanam, timbul balik. 2-3 kali korek, tanam, tapi dulang emas tadi timbul balik. Dia kata dah lah, yang penting dia dah buat. Dia nak timbul apa? Maka dia jalan lagi. Dia jalan, dia jumpa seekor burung yang kecil. Lari main jumpa dia. Ada burung elang ligan kat belakang. Dia kata, Tuan selamatkan saya, ada helang nak makan saya. Maka Tuhan kata apa? Yang ketiga, terima. Lalu dia pun ambil burung kecil ni, simpan dalam jubah dia. Dia selit masuk dalam jubah dia. Kemudian burung elang tadi pun turun mai dekat dia, kerana dia nampak Nabi ni ambil simpan burung kecil dia. Dia kata, wahai Nabiullah, dia kata, aku ni dah banyak hari tak makan. Burung kecil ni rezeki aku, maka berilah kepada aku nak makan. Dia kata, aku banyak hari tak makan ni. Lalu Nabiullah ni pun dia kata, dia teringat Tuhan kata, yang keempat, terima, jangan kecewakan. Jadi belaga dengan hak ketiga dia. Kalau aku bagi burung kecil ni, aku dah khianati dia. Tapi kalau aku tak beri, burung elang ni kecewa. Macam mana nak buat? Lagi tak tahu fikir macam mana, dia pun ambil pisau, dia potong paha dia sikit. Dia ambil isi paha dia, dia potong, dia beri kepada burung elang tadi. Itu para nabi-nabi, dia tak macam kita. Itu Nabiullah. Akhlak mereka berkorban, walaupun potong daging sendiri, bagi kepada burung elang. Lepas tu dia pun jalan-jalan. Akhirnya yang kelima, dia jumpa bangkai. Lalu dia pun lari. Itu tak ada nak ingat Tuhan suruh lari, dia lari dulu. Saya busuk bangkai. Busuknya bangkai tu, dia pun lari. Maka malam tu dia pun mimpi. Dia tanya, dia tidur, dia munajat, lalu dia tanya Tuhan. Maka di dalam mimpi, Tuhan bagi tahu kepada dia. Yang pertama adalah marah. Perumpamaan marah ni macam satu bukit besar yang warna hitam. Marah ni memang besar, tapi kalau kita sabar, maka akhirnya marah kita ni, yang kita pendam, yang kita tahan tadi, boleh bertukar menjadi sesuatu yang sangat manis. Sabar dengan benda yang payah ni memang manis, tapi tahu nak dapat manis, dia pahit dah dulu. Macam Nabi ni, dia berjalan jauh nak pergi ke bukit tu. Sampailah bukit tu dia jumpa, akhirnya jadi kecil. Sabar kepada benda yang berat, benda yang marah, kita nak marah ni, dia akan jadi manis. Yang kedua, benda yang disuruh sembunyi ni apa? Kebaikan. Kebaikan kita ni Allah suruh sembunyi. Kita buat baik apa pun tak payah sebut kepada orang, tak payah cerita. Dan walaupun kita tak cerita, Allah akan zahirkan. Benda baik ni dia ada bau, benda jahat pun ada bau. Benda baik ni kita buat baik, tak cerita pun orang tahu. Sebab tu kebaikan ulama soleh zaman dulu diceritakan kepada kita. Walaupun ulama tak cerita pun, dia bukan cerita kebaikan dia kat orang, tapi orang boleh tahu. Dan bila orang tahu, orang akan cerita. Sepanjang zaman orang cerita tentang kebaikan. Jadi benda baik ni tak perlu cerita kat orang pun. Kalau Allah nak zahirkan, Allah zahirkan, itu hak Allah lah. Tapi kita disuruh sembunyikan. Yang ketiga, itu adalah amanah. Apabila dia dah terima burung pipit tadi, burung kecil tadi, maka dia kena jaga amanah. Maka jangan khianati amanah yang diberi pada kita. Yang keempat, Tuhan nak bagi tahu, bila ada seseorang manusia berhajat kepada kita, maka kita ni berusahalah menunaikan hajat tersebut.
walaupun kita ini memerlukan kepada dia. Yang mana yang kita mampu kita tolonglah. Orang hajat pada kita, boleh jadi kerana orang tak tahu minta kat siapa dah, maka orang main minta tolong kita. Kalau kita mampu, kita tolong sekuasa-kuasanya, kita tolonglah. Sebab itulah ada disebut dalam sebahagian ulama sebut apa? Bila Allah palingkan manusia mai kepada kita, maknanya Allah nak beri kebaikan. Pasal apa ramai orang minta tolong kepada kita? Maknanya Allah nak beri kebaikan. Pasal apa tak ada orang minta tolong kepada kita? Allah tak mau beri kebaikan. Orang minta tolong kepada kita bermaksud Allah nak beri kebaikan kepada kita. Orang mai tu dia bawa kebaikan sebenarnya, nak beri pahala kepada kita. Maka macam burung lang tadilah, walaupun tak ada apa nak bagi, kerat juga isi paha bagi. Walaupun kita ni tak ada lah suruh sampai kerat kita buat begitu kan. Minta tolong, saya tak makan, nanti saat kita kerat jari bagi dia. Kan suruh buat macam tu. Tak, maksudnya apa yang kita mampulah tolong. Dan yang kelima, ini yang tajuk kita hari ni, apa dia? Mengumpat. Tuhan suruh lari. Mengumpat ni bau dia busuk. Busuk, lebih busuk daripada bangkai. Lebih busuk daripada bangkai. Jadi kalau kita jumpa bangkai, kita kena lari. Begitu jugalah mengumpat. Kalau ada orang mengumpat, seupayanya kita lari daripada umpatan tersebut. Jangan duduk sekali lah. Kalau kita boleh lah. Kalau tak boleh, kita ubah perbualan tu jadi perbualan yang lain. Ataupun kita tidak fokus kepada perbualan dan kita cuba untuk berzikir kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bina kita akan masuk. Kalau kita nasihat kawan kita supaya tidak rapat dengan si B, sebab B ni pengikut ajaran ayah Pin, boleh ke? Ayah Pin ada lagi? Ada lagi ya? Boleh sebab kita nak jaga orang daripada sesat. Kita cerita keburukan orang boleh dengan sebab yang tadilah, supaya dia tak terkena tipu. Ada contohnya ajaran sesat, jangan jaga-jaga dia tu ikut ajaran sesat tu, takut kamu terikutlah pula. Boleh. Ataupun dia orang peniaga yang penipu. Kalau beli barang kat dia, beringat sikit. Dia tu kadang-kadang dia kira murung. Ada orang kedai-kedai macam tu. Kedai-kedai bukan kedai orang kita lah, selalunya lah kan. Contoh kalau ada orang Islam buat macam tu, jaga-jaga. Kadang-kadang dia kira dia bagi lebih. Ada orang buat itu, dia tek bagi lebih, padahal kita tak beli barang tu. Kalau orang tengok senarai beli, ni ada lebih. Ada orang macam tu. Kadang dia halal bandar. Kita kata bukan nak mengumpat dia, tapi supaya orang jaga-jaga supaya tak tertipu. Boleh. Ada orang nak kahwin, kita cerita tentang nak kahwin dengan siapa? Dengan fulan-fulan. Kalau dia tu kalau nak kahwin dengan dia, kena sabar sikit. Contohnya lah, kalau nak kahwin dengan dia, kena beringat dia ni perangai dia macam ni, contohnya. Boleh tak sebut? Boleh. Sebab nak kahwin ni nak duduk sampai mati. Maka boleh tak sebut sikit? Boleh. Boleh. Bukan mengumpat, tapi kerana nak menjaga. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Allah. Persoalan lagi kan? Tak ada lah. Dah habis masa untuk tanya tu, sampai pukul 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlasin as-siddiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Ada pengumuman